tanggal 5 Februari yang lalu, Dewan Sekolah Kebangsaan Bidung menjadi saksi kepada satu detik bersejarah. Majlis Watika Pelantikan Pemimpin Muda bagi sesi 2026 telah dilaksanakan dengan penuh gilang gemilang. Tahniah diucapkan kepada barisan kepimpinan yang telah dipilih. Kalian adalah jambatan antara pihak sekolah dan murid. Peranan kalian adalah untuk menjadi teladan, menegakkan peraturan dengan penuh hikmah dan memastikan persekitaran Sekolah Kebangsaan Bidung kekal kondusif untuk menimpa ilmu. Tanggungjawab ini bukanlah sekadar sehelai sijil atau sepersalinan pakaian seragam yang berbeza. Bahwasanya kami, barisan kepimpinan Sekolah Kebangsaan Bidung, dengan penuh ikhlas, berikrar dan berjanji, akan memenuhi impian murni ibu bapa dan guru-guru kami, menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kami dengan dedikasi menjadi insan yang berilmu dan berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Kami juga berikrar akan sentiasa berdisiplin. Terima kasih. Ingatlah, kepimpinan bukan tentang pangkat, tetapi tentang pengaruh positif yang kalian tinggalkan. Selamat bertugas kepada semua pemimpin muda Sekolah Kebangsaan Bidung. Mekarlah sebagai modal insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat.